Hai dan Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak tunjuk sikit mengenai rumah off-grid saya ni lah. Saya panggil rumah ni adalah rumah kebun lah. Rumah ni dia punya build up area adalah dalam 30 kaki darab 20 kaki macam tu. Tak termasuk awning depan dan awning tepi. Dalam video solar off-grid yang lepas, saya ada tunjuk aerial view pakai drone ni kan. Yang menunjukkan rumah saya ni, rumah kebun saya ni memang terletak betul-betul dekat tengah hutan lah. Dan rumah ni sebenarnya dia duduk dekat atas bukit. Bukan dekat lereng bukit lah. Dan rumah ni saja yang saya tak DIY sendiri. Semua benda yang dalam kebun ni memang saya buat secara DIY dengan family saya lah. Tapi hanya rumah ni saja yang kita upah orang luar dan kontraktor untuk siapkan. Sebab saya rasa kalau saya yang buat rumah ni secara DIY, belum tentu akan siap lah rumah ni. Mungkin perlu 5 ke 10 tahun macam tu lah. Tu belum lagi saya cerita yang lori besar ke, lori kecil ke tak boleh nak masuk hantar barang daripada hardware ke dalam tempat rumah kebun saya ni lah. Dan tanah rumah ni memang tanah asal lah. Bukan tanah yang ditambak. Jadi dari segi kekuatan tu saya tak risau sangat. Memang kekuatan dia memang ada lah. Dan rumah ni pula dibina dengan footing yang besar dan banyak. Kita over spec sikit lah. Sebab kontraktor yang saya pakai ni dia recommend macam tu. Sebab kontraktor ni memang dah biasa buat rumah dekat atas bukit dan di lereng bukit. Jadi saya memang agak yakin lah dengan dia punya nasihat tu. Dan walaupun rumah ni saya upah kontraktor untuk buat, tapi still rumah ni saya lah yang design. Ada dalam sebulan lebih jugalah saya mengkaji tentang design dan ventilation. Saya bukan budak architecture, jadi saya terpaksa study balik. Dan saya design rumah ni dengan mindset saya iaitu kos mesti rendah, kos rendah, kos rendah, kos mesti rendah. Takut masa saya design tu, saya terdesign sampai jadi fancy sangat kan. Nanti kos jadi mahal sangat. Nanti dekat hujung video nanti saya bagi tahu berapa sebenarnya harga rumah ni lah. Jadi sebelum saya nak cerita pasal design rumah ni, make sure tuan-puan dah tekan butang subscribe dan dah tekan butang like macam ni. Dan jangan lupa juga share video ni dekat kawan-kawan. Setelah sebulan lebih saya kaji pasal design dan pengudaraan untuk sesebuah rumah ni, saya jumpa satu ilham lah. Ilham ni datang daripada rumah-rumah kampung yang lama tu. Tapi bukan yang rumah kampung yang kayu tu, tapi rumah yang batu. Kenapa rumah lama atap dia sengit dan ada banyak ruang tingkap dan ruang kosong? Dan yang paling penting, kenapa ada tingkap kecil dekat atas yang macam ni lah. Jadi saya gunakan ilham tu dalam proses design rumah kebun saya ni. Dalam saya punya research tu ada 3 komponen utama, iaitu ceiling dia mesti sengit, tingkap bawah dia mesti banyak dan dia ada tingkap kecil dekat bahagian atas lah. Sebenarnya kalau kita kaji balik, konsep dia ni sangat-sangat mudah. Udara yang panas dia akan jadi kurang tumpat kan, jadi dia akan naik ke atas. Dan kalau bumbung rumah ni rata, aliran udara tu akan bersepah. Ada yang pergi ke depan, ke belakang dan ke tepi. Sebab tu bumbung ni sengit lah. Untuk menjadi panduan kepada udara panas tadi, pergi ke satu arah sahaja. Contoh dalam gambar ni lah. Dan dekat sini terdapat ventilation lah. Tak tahulah apa nama ventilation ni, tapi saya panggil ventilation ni adalah ventilation TNB lah. Jadi udara panas tu naik kan, dan akan diguide untuk keluar melalui ventilation yang macam ni lah. Dan tingkap yang banyak dekat bawah ni semua membantu angin sejuk untuk masuk. Dan konsep ni memang terbukti lah. Ramai yang masuk rumah ni kan, dia mesti tanya saya, ada pasang aircon ke dalam rumah ni? Kenapa macam sejuk sangat kan? Sebab itulah design yang saya buat ni, saya pastikan kontraktor faham fungsi design saya ni lah. Lepas tu rumah ni dia ada 2 bilik air. Satu dekat bahagian dalam dan satu dekat bahagian luar lah. Kalau boleh tengok kat sini kan. Toilet luar ni memang penting. Kalau nanti ada pekerja nak tumpang toilet ke, atau ada orang luar nak tumpang toilet kan, jadi dia tak perlu nak masuk ke dalam rumah. Dia boleh akses toilet ni melalui luar ni lah, dekat tepi ni. Dan kedua-dua toilet ni dia sebenarnya sama je saiz dia. Dia lebih kurang 5 kali 5 kaki macam tu lah. Dan kemasan ceiling pakai PVC untuk bagi kesan mewah lah. Padahal lagi murah daripada ceiling biasa. Lepas tu kita ada dapur yang bercantum dengan living hall lah. Dapur ni semua basic je. Pintu kabinet pun tak pasang lagi. Nama pun rumah kebun. Memang banyak yang tak siap lagi lah. Lepas tu kita ada peti ais, kita ada stove untuk masak. Lepas tu ada sinki yang single macam ni. Lepas tu ada countertop untuk potong dan siang ikan kalau perlulah. Jadi pada saya dapur ni kira basic dan lengkap lah. Dan dekat sebelah dapur ni ada pintu toilet yang bahagian dalam. Dekat living room ni tak ada apa-apa sangat pun. Cuma ada meja makan. Lepas tu ada dinding yang besar macam ni. Saya tak tahu nak buat apa, tapi saya rasa saya nak letak frame lah. Nak letak gambar family, nak letak gambar ayah dengan mak, letak gambar cucu-cucu dia kan.
Ataupun kalau tuan-puan ada idea lain untuk saya hias dinding ni, boleh kongsi dekat ruangan komen dekat bawah lah. Nanti saya baca dan saya cuba implement yang bagus-bagus lah. Lepas tu dekat tepi living room ni ada TV space. Ngam-ngam bawah loteng ni lah. Ada kabinet TV yang dah kendur yang beli kat Shopee ni. Sebenarnya TV pun tak beli lagi, tapi saya namakan dia sebagai TV space sebab kat sini ada sofa, so family boleh lepak tengok TV lah. Walaupun TV belum beli lagi. Kalau ada nak sponsor, boleh PM saya. Dan kita ada loteng dekat atas ni. Dan paling saya suka tangga custom ni lah. Dia menggunakan kayu rubber wood. Saya duk fikir macam mana nak buat tangga ni supaya dia tak lebar sangat. Sebab kalau tangga ni lebar sangat, nanti dia makan space living hall lah. Jadi saya come out dengan satu idea untuk buat tangga custom macam ni lah. Tangga ni dia pergi ke loteng lah. Dan loteng ni adalah idea daripada mak saya sendiri. Dan loteng ni memang pada saya memang best lah. Nak tidur dekat sini memang aman dan nyaman. Memang sejuk lah. Dan macam biasa ada kipas juga dekat sini dan ada lampu lah. Lepas tu dekat loteng ni juga adalah tempat saya letak segala modem, extender wifi dan segala benda-benda yang berkenaan networking lah. Saya pun selalu solat dekat loteng ni sebab luas dan sangat-sangat selesa. Dari loteng ni kita boleh nampak satu bilik berpintu dekat bawah ni lah. Yang bilik ni adalah master bedroom. Kalau tengok ceiling dia pun saya ingat juga macam dekat living hall dekat depan tadi tu lah. Jadi bilik ni memang sejuk. Tapi tak ada apa-apa nak cakap sangat lah pasal bilik ni sebab ni cumalah bilik yang biasa saja. Jom kita tengok bahagian luar pula lah. Dekat luar ni kalau tuan-puan tengok dekat belah kanan rumah ni ada toilet. Tapi dekat belah kiri rumah ni ada store lah. Dan store ni tempat simpan alatan-alatan macam baja-baja, mesin rumput, chainsaw. Dan juga yang paling penting tempat simpanan bateri solar. Rumah ni memang 100% menggunakan solar lah, menggunakan tenaga matahari. Sebab tiang elektrik TMB tak sampai lah ke dalam hutan ni kan. Kalau nak pakai genset diesel pula nanti bising kan. Lepas tu tak ada kerja saya nak pergi start banyak kali, nak kena datang ke kebun semata-mata nak start genset kan. Itu belum kira maintenance nak repair genset lagi kan. Jadi saya menggunakan solar saja lebih mudah. Lepas tu kita ada awning yang besar ni dekat depan rumah kita. Ada awning di sebelah kiri rumah lah. Tujuan awning ni untuk lepak minum kopi petang-petang kan. Nak golek-golek dekat sini pun best. Dan dekat depan rumah ni ada tangga yang lebar macam ni lah. Bolehlah jadi tempat nak OOTD ke, nak takat gambar ke kan. Memang cantik lah. Cuma tangga ni belum cat lagi. Mungkin lepas ni kalau dah cat, dah letak lampu, dia akan jadi cantik lah. Dan keliling rumah ni mak ayah saya tanam pokok bunga. Jadi rumah ni kalau saya tak bagi tahu korang semua, rumah ni duduk dekat tengah hutan kan, mesti korang macam tak percayalah. Macam rumah dekat bandar je kan. Sebab vibe dia macam rumah betul kan. Macam rumah dekat bandar kan. Jadi dari tanah kosong yang macam ni kan, saya pula design rumah ni dan kontraktor pula bina rumah ni. Rumah kebun ni lah. Pada saya memang saya sangat berpuas hati lah. Cuma pada fasa seterusnya, mungkin bawah loteng ni tadi saya perlu buat dinding supaya bawah loteng ni boleh dijadikan bilik tetamu lah. Lepas tu dekat teres yang tengah ni kita nak bina kolam mandi untuk anak-anak buah saya mandi dekat dalam kolam ni lah. Dan air kolam ni menggunakan air sungai dekat bawah tu, kita pump masuk ke dalam kolam mandi ni. Memang air memang fresh dan segar lah. Bak kata orang, rumah ni memang betul-betul off grid. Nak makan kan boleh turun bawah dekat kolam sana tu, pancing ikan, dah dapat ikan tu kan, bawa naik ikan tu, bawa naik atas, boleh masak dekat dapur dekat dalam rumah ni lah. Kalau nak cili ke tak ada masalah, boleh ambil cili dekat depan rumah kebun ni. Nak labu ke, nak buah ke apa segala, boleh ambil dekat dalam kebun ni lah. Semuanya ada dekat dalam kebun ni lah. Nak tahu tak harga rumah ni berapa? Sebelum saya reveal, saya nak bagi tahu plan rumah ni korang boleh cari dekat dalam grup Telegram, boleh request dalam grup Telegram lah. Sebelum saya reveal lagi, pastikan tuan-puan dah tekan butang subscribe macam ni lah. Dan share video ni dekat kawan-kawan. Harga rumah ni adalah jeng. Saya tak boleh bagi tahu exactly harga dia lah. Tapi saya bagi range harga. Harga rumah ni adalah sekitar 80,000 ke 95,000 lah. Memang pada saya agak mahal sikit lah kalau kita compare rumah saiz ni dekat bandar kan. Tapi bila kita fikir balik, lori pun susah nak masuk sampai ke dalam ni. Jadi kos buruh tu memang agak tinggi sikit lah. Lepas tu ada macam technical thing yang macam footing, material yang digunakan tu kena extra. Dan semua material dan spek yang digunakan adalah berkualiti, bukan cap ayam punya lah.
Jadi saya rasa harga tu okey je lah kan. Jadi doakan saya supaya rumah ni kekal kukuh sampai bila-bila. Okey, itu saja untuk video kali ni. Jumpa di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.